Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ni kita nak battle menggunakan bil baru. Oh, ni first time nak main ni. Okay, hari ni battle apa? Antara apa dengan apa Antara ni, nampak? Dragon Sword dan Rhino Horn. Okay, jom kita. Tapi nak kena tengok juga ni, dia fokus ke tidak kan? Okay, tengok fokus ke tidak. Okay, 3, 2, 1. Wow. Wow. Oh, okay, nice. Itu nampak lah kesan ni. Saya punya. Rasa salah lah. Rasa salah. Dia sudah salah. Dia dah salah Beyblade. Ni saya punya. Apa masalah ni? Okay, tu dia 1-0 1, 2, 3. Kejam lah dia punya battle kan. Oh, okay. Agaknya spin finish kot. Spin finish. Dragon Sword dengan spin finish. Okay. Oh, yang tepi sikit. Oh, yang tepi. Okay. 3. 1, 2, 3. Oh, dia menghantar ke poket. Tarik betul ke? Tarik betul lah. Okay. Okay, 3, 2. 1, 2, 3. Oh, kejam Wah. Oh, tu dia kalah akhirnya. Dia menangi oleh Rhino Horn dengan spin finish. Nampaknya Oyen masih lagi masuk frame. Okay. 1, 2, 3. Meloncat dia. Oh, okay. Okay, spin finish. Okay. 1, 2, 3. Itu dia. Apa tu namanya? Itu apa? Extreme finish apa tak tahu. Tak tahu apa finish dah. Tapi dia hantar ke poket. Okey. Ui, sonok nampak battery ni. Tu sama. 1, 2, 3. Ui. Kejam ke? Kejamnya kan? Apakah ini begitu kejam? Ui yo. Dia bom letup macam tu ya? Tu tak apa. Tak bersampai ke? Tak ada. Ini berapa kali battle ni? Entam lah 1, 2, 3. Oi, itu dia. Rhino Horn menang dengan spin finish. Oh, ini uish. Tak burst baik. Tak burst Tak burst baik. Agaknya kita boleh dapatkan burst tak? Jom kita tunggu. Kita boleh dapatkan burst tak? 1, 2, 3. Apakah yang berlaku? Itu dia, burst yang pertama. Ui, cakapnya nak burst tu burst Ui, yo. Kau yang burst. Kuatnya. Aku yang tak burst. Ui, Rhino Horn kuat lah. Dia memang defend yang baik lah. Tengok, burst tu. Burst yang pertama dalam sejarah Beyblade X yang kita main setakat ni. Burst yang pertama. 1, 2, 3. Aduh. Dia terkeluar. Melanggar. Itu dia keluar gelanggang. 1, 2, 3. Ush. Padu, nampak? Masuk ke poket. Kuat tu. Macam tak ada harapan nak lawan tu. Perisai dia kat level apa ni? Tak longgar main tu. 1, 2, 3.
Burst lagi drone shot di situ. Burst lagi. Pusing baik. Pusing baik. Weh, Koi kepala dah tu. dia tinggalkan beat tu. Dia ingat apa? Dia guna skill apa yang pecah driver. Ha, awak salah siri ni. Burst weh. Dah burst yang keberapa ni? Burst yang kedua kan? Best lah. Oh yo, extreme ni. Extreme dash. Habislah spin finish lah. Spin finish untuk drone shot. Dapat satu mata. Ni main mata-mata apa ni? Main tak ada mata lah kan? Ni main jalan je. Kita tengok Main apa yang tahu best. Kita tengok dapat apa yang best lah. Okay. 1, 2. Oh, macam tu je dia hantar. Macam tu saja dia hantar ke poket. Poket tu panggil apa lah? Tu korang komen. Okay, tu dia. Nampak semakin menarik. Puas hati nampak kan? 1, 2. Itu dia. Itu dia. Oh, nampaknya Oyen suka tengok Okey, drone shot pun dah nak habis. Itu dia. Pelingkup di situ. Oh, nice lah. Gila kau, tak burst baik. Ha, dia nak burst ke apa? Dia lock gila baik kau nya. Boleh tak boleh ke burst ni? Okey. 1, 2, 3. Ush. Kejam lah. Oh, tu dia memang nampak lah. Spin finish kat situ. Memang nampak kesannya. Oh, lebih kejam Wah. Agak kejam daripada dulu 1, 2, 3. Oh, macam tu dia hantar. Dia hantar dengan aman. Ke apa tu panggil? Mangkuk longkang apa? Apa itu panggil tu kan? Okey. 1, 2, 3. Dia punya burst sangat kelakar. Ush. Dia punya burst sangat kelakar. Aku ni tak burst baik. Tak apa Ha. tak apa lah dia punya kebal lah. Lock baik. Dia betul-betul badak lah. Okey. Oh, ni namanya main sampai puas lah ni. Sampai lebam. Sampai puas lah ni Okey. Seronok lah nampak ada burst ni. 1, 2, 3. Tak boleh nak burst kan tu, Rhino tu. Habis. Oh, tu dia. Penamat seri Bahasa Melayu punya apa? Penamat musnah lah ya. Okey. 2, 3. Oh, main atas track tu. Yang ramai tu. Oi. Itu dia. Burst lagi. Bukan takat burst. Tu tanggal. Bukan takat burst. Tapi patah. Itu dia. Oh, itu dia. Drone shot tidak dapat digunakan lagi. Oh, maai. Kuatnya. Ha. Patah, babe. Patah. Okey, itu saja. Tamatnya pertarungan hari ini dengan kemusnahan beatnya. Okey, jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.